Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam madani. Hari ini bersama saya Irfan Hazwani binti Izhar dari TVPSS SMK Sungai Manggis. Kita berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor atau lebih dikenali sebagai PEPAS. Jadi mari bersama saya kita bertemu salah seorang pengunjung yang selalu hadir ke PEPAS ini. Maaf pengacau, bolehkah saya bertemu bual anda? Boleh. Boleh tak anda perkenalkan diri? Okey, nama saya Nur Aidina Najihah. Saya berumur 16 tahun. Saya berasal dari Sungai Manggis. Adakah Aidina selalu berluangkan masa dekat sini? Selalu tu tak juga, tapi kadang-kadang lah saya akan meluangkan masa dekat sini waktu masa lapang ataupun hujung minggu. Aidina selalu hadir ke sini dengan siapa? Saya selalu datang sini dengan keluarga, kawan-kawan, kalau tak pun dengan sepupu. Selalu kalau hadir meluangkan masa kat sini, buku apa yang Aidina selalu baca? Saya akan pilih buku yang bukan fiksyen lah, macam buku ke arah sains, sebab kat sini bahan buku tu sangat banyak. Jadi saya akan memilih perpustakaan ni untuk saya buat research ke, untuk saya cari benda yang saya tak belajar kat sekolah. Selalu Aidina meluangkan masa di sini selain daripada membaca buku, apakah Aidina yang buat? Saya selalu study group ataupun selain dari membaca tu susah jugalah. Kadang saya menulis, buat homework ke, tapi kebanyakannya saya membaca lah. Terima kasih atas kerjasama anda. Sama. Berdasarkan daripada temu bual tadi, kita boleh dapati bahawa PEPAS memberi kemudahan bukan sahaja kepada murid tetapi juga kepada orang awam. Oleh itu, marilah kita beramai-ramai mengunjungi PEPAS pada hujung minggu atau pada masa terluang bersama keluarga atau kawan-kawan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, moga kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, Irfan Hazwani binti Izhar dari TVPSS SMK Sungai Manggis.